Salam sejahtera. Selamat datang ke video penerangan kali ini di mana kita akan membincangkan tentang integrasi antara MQF dan OBE. Dalam sistem pendidikan tinggi Malaysia, kedua-dua elemen ini memainkan peranan penting dalam memastikan kualiti dan keberkesanan pembelajaran. Jadi, mari kita sama-sama mendalami bagaimana MQF dan OBE saling melengkapi dalam membentuk graduan yang kompeten dan berdaya saing. Jom, kita mulakan. Peranan MQF dalam OBE. Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) menyediakan asas dan panduan untuk memastikan sistem pendidikan tinggi di Malaysia mematuhi standard kualiti yang ditetapkan. Ia menyokong pelaksanaan OBE melalui: pertama, tahap kelayakan. MQF menetapkan 8 tahap kelayakan yang merangkumi sijil hingga ijazah kedoktoran. Setiap tahap diselaraskan dengan hasil pembelajaran spesifik yang selari dengan prinsip OBE. Kedua, hasil pembelajaran, learning outcomes. MQF mengenal pasti 8 domain hasil pembelajaran yang mesti dicapai oleh pelajar, termasuk pengetahuan, kemahiran praktikal, komunikasi, dan nilai profesional. Domain ini menjadi teras kepada pembangunan kurikulum berasaskan OBE. Dan ketiga, penetapan standard. MQF membantu menyelaraskan standard program akademik dan teknikal dengan kehendak pasaran dan aspirasi pendidikan global. Prinsip OBE dalam konteks MQF. Outcome-based education (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang berfokuskan kepada pencapaian hasil pembelajaran yang spesifik dan diukur berdasarkan apa yang pelajar mampu lakukan setelah tamat pengajian. Dalam konteks MQF, OBE diterapkan melalui: pertama, hasil berasaskan kompetensi. Kurikulum dirancang untuk mencapai hasil yang selaras dengan domain MQF, memastikan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan pada setiap tahap kelayakan. Kedua, reka bentuk kurikulum berstruktur. Program pendidikan dirangka untuk memenuhi hasil pembelajaran, learning outcomes, yang ditetapkan oleh MQF, seperti kemahiran intelektual, nilai etika, dan kemahiran generik. Ketiga, penilaian berpusatkan pelajar. MQF menekankan keperluan untuk kaedah penilaian yang menyeluruh bagi memastikan pelajar benar-benar mencapai hasil pembelajaran OBE. Integrasi MQF dan OBE dalam pembangunan program. Integrasi ini dilaksanakan melalui pelbagai aspek, termasuk: pertama, pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan hasil pembelajaran yang digariskan dalam MQF dan OBE, memastikan keselarasan antara teori dan amalan. Kedua, pembangunan hasil pembelajaran program (PLO). Institusi pendidikan menetapkan PLO yang sejajar dengan domain MQF dan prinsip OBE, menjadikannya panduan utama untuk reka bentuk program. Ketiga, peta kurikulum (curriculum mapping). Kandungan kursus, aktiviti pembelajaran, dan kaedah penilaian diselaraskan untuk menyokong pencapaian hasil pembelajaran di peringkat kursus, CLO, program, PLO, dan institusi, ILO. Kepentingan integrasi MQF dan OBE. Kepentingan integrasi yang pertama ialah jaminan kualiti pendidikan. Kombinasi MQF dan OBE memastikan standard pendidikan tinggi yang seragam dan berkualiti di seluruh institusi pengajian tinggi. Kedua, kesediaan graduan. Integrasi ini memastikan graduan memiliki pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang relevan dengan kehendak industri dan pasaran kerja. Ketiga, pengiktirafan antarabangsa. MQF yang selari dengan prinsip OBE membantu kelayakan Malaysia diiktiraf di peringkat global, meningkatkan kebolehpasaran graduan. Keempat, pembangunan pelajar holistik. Pendekatan ini menekankan pembangunan kemahiran generik seperti komunikasi, kerja berpasukan, dan penyelesaian masalah, selaras dengan aspirasi MQF. Demikianlah perkongsian mengenai integrasi antara MQF dan OBE.
Semoga penerangan ini dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas serta menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kedua-dua elemen ini saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti. Diharapkan, semoga kita semua dapat mengaplikasikan ilmu ini dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih berkesan serta berorientasikan hasil. Terima kasih atas perhatian anda, semoga maju jaya dan terus berusaha ke arah kecemerlangan. Sampai jumpa lagi.